power betul kereta ni, boleh pakai petrol dan elektrik. Ini dia Proton Emas 7 PHEV, kereta EV dual powered Malaysia yang pertama. Kalau nak tahu, PHEV ni maksud dia plug-in hybrid electric vehicle. Senang cerita, kereta ni bergerak menggunakan gabungan elektrik dan petrol. Maknanya kalau bateri kereta dah low, kita boleh pakai je enjin. So memang sesuai untuk orang yang ada range anxiety. Yang bagusnya dekat sini ada Smart eDHD Electric Drive System tau. Ini sistem yang advance, 11 dalam 1, yang auto pilih gaya pemanduan yang paling efisien untuk jimat tenaga. Ada 3 driving mode yang kita boleh pilih. Ada mode pure EV, mode hybrid ataupun nak mode power. Biasanya kalau bawa kereta PHEV, kita memang pakai elektrik, tapi kalau nakkan performance yang ekstra, boleh pakai je kuasa daripada enjin. Ruang dalam kereta ni pun memang luas, ada legroom yang besar, memang selesa untuk perjalanan yang jauh. Umpama dapat space D segmen tapi dekat kereta C segmen SUV, memang tak ada masalah nak muatkan ramai orang, siap boleh masuk child seat, luggage dan macam-macam lagi. Sesuai untuk family yang besar, boleh pakai je kereta ni untuk balik kampung. Siap ada teknologi keselamatan yang canggih macam sistem ADAS, so memang tenang kalau nak bawa kereta ni. Proton Emas 7 PHEV ni akan launch tak lama lagi, so kita boleh siap-siap lah untuk booking. Ada package yang best tau yang akan di-reveal untuk pembeli yang terawal, termasuklah 5 color exterior yang kita boleh pilih. Boleh stay tune dekat page official Proton Emas untuk maklumat lanjut.